Baru dapat SIM card Halo Telco dan tak tahu macam mana nak register? Ikut langkah-langkah sedia ni, senang je. Siap dalam 5 minit. Mula-mula, muat turun aplikasi My Digital ID. Buka aplikasi dan klik daftar online. Baca dan sahkan dasar privasi untuk meneruskan. Klik ya, saya bersetuju dan klik teruskan. Masukkan alamat email anda dan klik seterusnya. Masukkan kod OTP yang dihantar ke email anda, kemudian klik seterusnya. Seterusnya, masukkan maklumat diri seperti nama dan kod pengenalan dan klik seterusnya. Klik OK untuk meneruskan proses. Selepas ini, anda perlu lakukan pengecaman muka. Simple je. Selepas pengecaman muka berjaya, cipta kata laluan untuk akaun My Digital ID anda. Klik OK dan klik selesai. Tahniah, akaun My Digital ID anda kini berjaya didaftarkan. Seterusnya, muat turun dan buka aplikasi TuneTalk di App Store atau Play Store. Selepas anda di homepage aplikasi, klik pada pendaftaran sendiri. Pastikan anda sediakan dokumen-dokumen berikut. Klik mari kita mula. Di sini, jika anda ingin kekalkan nombor lama, klik tukar ke TuneTalk dan isikan nombor lama dan penyedia rangkaian lama anda. Jika ingin dapatkan nombor baharu, klik dapatkan nombor baharu. Selepas pilihan anda, klik sahkan. Sekarang, pilih jenis SIM mengikut kesesuaian peranti anda. Jika peranti anda menyokong SIM fizikal, pilih SIM fizikal. Jika peranti anda menyokong eSIM, pilih eSIM. Klik sahkan selepas pilihan anda. Jika anda menggunakan SIM fizikal, sila imbas kod bar yang terdapat pada kad SIM fizikal anda. Jika anda menggunakan eSIM, sila imbas kod QR yang dihantar ke email anda. Pada langkah ini, anda boleh memilih 4 digit terakhir nombor baharu anda. Jangan risau. Jika anda membuat port in, pilihan nombor di langkah ini tidak menjejaskan nombor asal anda. Nombor telefon lama anda akan digunakan selepas proses pendaftaran berjaya diselesaikan. Klik sahkan. Pilih pelan internet yang diinginkan dan klik teruskan. Sediakan dokumen yang diperlukan dan klik imbas dokumen. Dokumen yang disokong termasuk pasport, kad pengenalan atau dokumen lain yang berkaitan. Sekarang, klik butang My Digital ID. Klik sahkan. Jika pendaftaran My Digital ID telah selesai, proses pengesahan akan diteruskan secara automatik. Di langkah ini, semak butiran pengguna dan klik sahkan. Masukkan OTP dari email dan klik sahkan. Tandakan terma dan syarat dan klik sahkan. Pastikan butiran anda betul dan klik sahkan. Klik teruskan untuk pembayaran. Perhatian, pastikan anda masukkan SIM dan aktifkan data pada rangkaian TuneTalk di tetapan telefon. Akhirnya, selepas selesai pendaftaran, kembali ke homepage aplikasi TuneTalk. Klik log masuk. Anda boleh masukkan nombor atau imbas kod bar di butang ini dan klik log masuk dengan OTP. Tahniah, anda dah berjaya pendaftaran TuneTalk dan selamat datang ke keluarga Halo Telco.